juga video pada kereta. Jadi kita masuki ruang utama. Kita bukit lifted fingers handle. So ni hardcore, tempat rock crawler. Tadi kita tempat bouncer. So ni kita masuki hardcore, kawasan rock crawler. Tayar ni licin sikit kan. So saya menggunakan rim 2.2 agak berat ni, rim paling berat. So bagi rakan-rakan yang yalah mencari body weight berat ke apa, tak payahlah pasang brush ke apa, beli je rim berat. So at least kita jimat duit lah. So ini tayar memang tak ada traction. Sebenarnya tayar ni 1.9 lah, tapi saya gunakan rim 2.2. Saya beli daripada Tabau, agak 5-6 tahun yang lepas lah, dan tu katakan. So rem ni memang berat, hampir dekat 1 kilo katakan. Macam tu. So dia tak kilat, tapi saya kilatkan. Tapi kadang-kadang kalau pakai tayar yang kurang traction, kita dapat belajar mengawal kereta lah. Macam tu kadang-kadang.
secara slow tak boleh, so kita punchkan sikit. Okey, saya gunakan dig. Itu dig. Tayar belakang tak jalan, nampak, depan jalan. Dan tayar ni siapa yang nak belajar main dig, pakai tayar jenis yang tidak ada traction lah, baru sedap main. Okey. Okey, kita atur tayar belakang tu. Okey. Okey. Sebab biasa saya akan ambil gambar sambil main, sambil ambil gambar, kalau agak sukar sikit. So, saya guna sistem dig. Nampak? Okey. Okey. Saya guna dig untukkan tayar depan naik. Lepas tu saya lepas dig. Okay. So di sini. Okay. Ini imbangan kereta kan. Tayar belakang tergantung, depan tergantung. Okey. Saya cuba masuk. Okey, tayar melorot. Nampak, ini menunjukkan tayar ni tidak ada traction kan. Okey, tapi saya cuba pusing. Okey, saya lock disc. Saya gunakan disc, lepas. Okey. Ini menunjukkan tayar ni kurang traction rakan-rakan ya. Di sini memang cukup mencabar lah. So kita ulang lagi sekali. Okey. So saya guna lock tayar belakang. Saya tarik. Tu dia. Okey. Jadi steering forward steering ni bukan saja untuk memudahkan kita jalan, belok ke apa, tapi dia guna untuk menarik tayar depan tu ke arah mana. Tengok macam ni. Okey. Saya cuba. Nampak? Macam tu. Jadi sambil kita gerakkan kereta tu, tayar belakang tu kita cuba punch lah. Itu punch tu dengan menggunakan steering. Tu sebab kita rock roller ni dia lebih kepada heavy duty servo lah, kadang-kadang yang perlu kuat lah. Jadi pengalaman saya pernah pakai 30 kilo, 35 kilo. Memang sukar lah. Tambah kalau tayar yang lebar-lebar macam saya pakai sekarang. Okey. Di sini kalau saya tak guna dig, tayar hadapan tu akan lari lah. So saya kena slow. Okey. Ini saya tak guna dig. Tapi tayar belakang tu membantu. Okey. Tangan nak hidup lah kadang-kadang. Maksudnya sensitif. Okey. Alright. Okay. Pokok-pokok lah banyak untuk nampakkan nature lah macam tu kadang-kadang. So bahagian ni ada 5 tingkat lah sebenarnya. Ada 5 stories. So ni dia design dia. So ini sekarang kereta saya. Saya gerakkan. Tanya ada lebar. Kalau betul-betul lebar kat sini agak sukar kadang-kadang. Okey. Okey, saya menggunakan joystick kadang-kadang. Okey. Tayar ni tak ada traction, so tayar belakang tu membantu. Okey, bila tayar belakang tu lock Okey. Okey. Nampak? Okey. Jadi kereta saya boleh pusing kadang-kadang. Nampak?
Saya tak guna dik, tapi saya guna tayar belakang. Itu tujuan dia four wheel steering kadang-kadang ya. Selain daripada itu untuk memudahkan kita belok, untuk kita naik dan sebagainya. So ini ketam atau gini, belok ke kiri, belok kanan, tayar belakang belok kiri, maka dia akan ke kanan. So kita nak belok kiri, depan kiri, belakang kanan. So dia akan ke kiri lah. Okay, ni full time lah. Kalau kita pakai yang jenis pistol, dia tak berapa nak full time lah macam tu. So tangan kita kiri dan kanan ni kena hidup lah. So di sini saya akan gunakan sistem dik untuk turun ke bawah. Okey, tengok tayar belakang tu berhenti. Okey, tayar kalau kurang traction nak dia senang. Tak payah nak punch lebih-lebih. Okey, kita lepas dik. Okey, dik balik. Nampak? Okay, so di sini pun keadaan yang agak susah lah kadang-kadang ya. So saya cuba, selalu saya guna tayar traction lah kadang-kadang, Proline R35. Okay, tayar belakang cover. Okay, alright. Up. Okay, saya guna dik, cuba tengok. Oh, tak boleh. Okay, mana sangkut. Oh, hari ni betul-betul kuat angin kadang-kadang. Tengok. Angin kuat. Sana ni pokok petai belalang. Orang Melayu kata petai belalang. Pokok pisang. Angin cukup kuat. Cuba kadang-kadang tengok steering belakang ya. Tayar belakang untuk punya set. So okey. Alright. So dah terlepas. Saya kena dik. Okey, dik. Tayar traction tak ada dia memang susah sikit lah kadang-kadang. Tapi pada saya fun lah. Sebab kita dicabar oleh tayar itu sendiri. Maksud kita fight dengan tayar. Dan juga kita fight atau challenge dengan surface yang kita crow lah. Jadi kalau kita pakai tayar yang traction tu okey. Untuk tournament okey lah. Tapi untuk training, saya galakkan rakan-rakan pakai tayar yang kurang traction, yang tak berjenama. Jadi rakan-rakan boleh belajar cara mengendalikan kereta. So dalam bila kita tournament, dah tadi masalah kalau kita pakai tayar traction, sebab itu untuk competition lah. Tapi untuk training, cuba kita abaikan dulu tayar yang ada traction. Jadi kita boleh belajar mengendalikan kenderaan ataupun rig kita. Okey. Lagi tayar lebar-lebar ni sebenarnya susah kadang-kadang. Sebab dia ambil kawasan yang banyak. Nampak tayar melorot. Saya buktikan tayar ni tak ada traction. Nampak. Okey. Ni sekarang ni cuba nampak dia melorot sini, nampak. Nampak. Okey, dia turun. Okey. Jadi kalau kedudukan kita daripada belakang tadi mungkin susah sebab kita tak nampak depan.
So tu saya selalu tegur rakan-rakan, kalau kita kena pilih kedudukan kita yang betul lah untuk mudah kita mengendalikan keadaan kita. Okey, saya gunakan tayar belakang untuk membantu tayar depan tu naik. Di sini memang payah lah. Kalau tak betul-betul, kalau tayar yang ada traction tak ada masalah. Okey, saya gunakan tayar belakang tu untuk menahan. So tayar depan dah mula nak melogot. Okey, cecah belakang, tengok tayar belakang. Nampak saya kendalikan untuk membantu. Okey, belok kiri, belakang sikit pusing, belakang kanan balik. Okey. Okey, belakang. Nampak? Hidup. Nampak? So kita cuba. Saya pusingkan tayar kereta tu. Nampak? Ini bahaya ni. Angle kereta. Nampak? Dia melorot terus. Ini menunjukkan tayar ni, saya bukti kepada rakan, memang tidak ada traction sangat. So teknik lah, ataupun awak punya pengalaman tu dapat mengatasi lah. Okey, sekarang ni saya cuba kawal. Nampak tayar belakang melorot. Okey. Okey. Jatuh. Saya guna dik. Okey. Saya lepas dik. Nampak? Tadi yang jatuh tadi, kalau tengok, itu saya tak menggunakan sistem dik lah. Tapi nampaknya unstable lah kenderaan kita. Okey, so dik ni ada tempat-tempat yang perlu kita pakai, kita pakai. Okey. Kereta tu. Okey, nampak? Tayar belakang. Tu kadang-kadang main power steering ni perlu aktif lah. Steering belakang tu kadang-kadang untuk kita mudah lah. Okey. Nampak? Melorot. Tayar belakang, kontrol dia jadi depan tak melorot lah. Okey. Okey, dik. Geput dah kadang-kadang. Tu cuaca makin gelap. Tu guna dia tayar belakang. Kalau steering belakang lah tuan, dekat ni. Steering tak, dia agak susah lah, dia boleh terbalik sebab kita guna tayar yang tiada traction. Okay. So ni tayar right lah, sempit, pendek. So tayar belakang tengok, saya tahan belakang untuk nampak. Okay. Okay, belakang cover. Okay. Kalau tak ada dik, pakai power steering pun okey, mudah untuk kita kawal. Okey. Ni hati-hati. Okey. Tu. Kalau steering sebur tak kuat, kita nak belok tu agak payah. Okey. Okey. Tu dia. Nampak macam tak ada benda tempat ni kerakan dah. Tapi sebenarnya susah ni kalau kita tak pandai kendalikan. Okey. Okey, tayar belakang, tengok. Okey, dia melorot. Okey, tu dia. Itu saja tutorial pada hari petang ini. Menguji tayar yang tidak ada traction. Macam tu. Yang satu, kalau tak ada traction, kita boleh main spin tayar tu lah, rotation. Nampaknya hujan turun. So. Okey, cantik.
Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.